Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hari ini saya akan menemu buah seorang jejaka yang berasal daripada negeri Perak. Siapakah dia? Nantikan. Okey, bersama saya hari ini saudara Yasin yang merupakan seorang penutur logat Perak. Baiklah, bolehkah Yasin memperkenalkan dahulu diri Yasin? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama awak Syekh Ahmad Yasin bin Muhammad Rizwan. Awak asal Kuala Kangsar. Umur awak sekarang ni baru 19 tahun. Dan awak sekarang belajar dekat IPG Ipoh Perak. Adik-beradik berapa orang? Adik-beradik awak dalam 6 orang begitu lah. Awak awak anak kelima. Okey. Baik, tadi Yasin ada sebut tentang Perak. Boleh tak Yasin ceritakan sedikit tentang asal-usul Yasin dekat Perak? Awak memang asalnya orang Kuala Kangsar. Memang kampung awak kat Kuala Kangsar, rumah pun kat Kuala Kangsar. Jadi macam awak kabar adik, Kuala Kangsar ni bandar diraja Kuala lah kan. Jadi dia bukan terkenal dengan istana dia kan. Banyak lagi lah tradisi kan. Contohnya labur sayung dan sebagainya kan. Jadi memang awak dibesarkan dekat kampung awak lah. Dulu ramai lah, seronok lah. Ada kawan-kawan kan. Main sama-sama, mandi sungai. Main bersikap sama-sama lah. Memang zaman waktu kecil-kecil itu memang sangatlah seronok. Seronok tu memang seronok. Rindu tak? Rindu juga lah zaman tu. Sekarang ni kawan-kawan semua tu masih lagi belajar ataupun ada yang dah kahwin ke, kerja ke? Sekarang ni memang kebanyakannya dah bekerja lah. Ada dia yang sama belajar macam awak, tapi tak ramai lah. Okey. Setakat ni tadi Yasin kata belajar dekat IPG Kampus Ipoh. Boleh tak ceritakan sikit pengalaman Yasin belajar dekat IPG Ipoh setakat ini? Dari mula-mula masuk sampailah ke hari ini. Mana awak nak mula? Pada asalnya awak memang dah berniat lah nak masuk IPG. Waktu ambilan Ogos 2024 lah. Waktu mula-mula tu memang nervous sikit lah sebab kita pun tak tahu tempat-tempat bandar ni kan. Sebab awak memang duduk kampung kan. Jadi tak tahu sangat bandar ni macam mana kan. Jadi first time masuk IPG tu nampak seronok kan. Duduk kawasan bandar. Bising sikit lah daripada kampung tapi seronok lah kan. Kawasan IPG kan. Dia punya kawan-kawan pun ramah. Pensyarah pun ramah kan. Baik-baiklah semua. Kebanyakan yang bersyarah memang membantu awak lah. Nak buat kerja pun semua memang seronok lah. Okey, masa mula-mula masuk hari tu sedih tak? Masa mula masuk tu tak adalah sedih mana pun sebab rumah awak pun Kuala je. Jadi dekat je lah kan. Dekat tak ada apa pun. Hujung minggu pun boleh je lah balik kan. Kalau nak balik minggu-minggu tak apa. Hari-hari pun boleh? Boleh sangat. Setakat ni kalau dari segi belajar macam mana? Contoh macam dari segi kita buat tugasan ke, exam ke, peperiksaan semua okey ke? Itu semua okey lah sebab awak masuk tu memang awak dah buat plan, buat jadual tugasan awak tu kan, jadual akademik tu. Maknanya waktu kelas memang awak buat waktu kelas kan, waktu belajar memang khas untuk belajar. Waktu petang mainlah sikit-sikit kan, nak buang stres dulu kan. Malam tu sambung balik study. Kalau kawan-kawan dekat sini okey tak? Kalau rakan sebilik, dia okey? Rakan sebilik okey je, seronok je dengan dia. Walaupun dia bukan orang Perak kan, dia orang Selangor. Tapi dia sembang dengan awak okey je. Memang ramah tu orang kan. Okey, apa perkara yang Yasin paling rindu tentang kampung halaman Yasin? Dari segi apa tu? Dari segi ikut je, dari segi suasana ke, dari segi kawan-kawan ke, kampung, keluarga ke.
Bagi awak memang rindu juga lah. Tak adalah rindu mana sebab rumah dekat kan. Tapi seronok lah dekat kampung awak ni sebab dia tenang kan. Dia tak banyak punya kereta. Lepas tu nampak lah ada sawah-sawah padi sikit kan. Ada gunung-gunung sikit. Memang tempat rumah awak tu, belakang memang ada gunung. Oh. Jadi petang-petang tu seronok lah tengok kan. Sunset. Itu ya yang awak rindu kan. Tak macam kat sini tak nampak sangat. Jarang lah. Okay, dari segi makanan tradisional Perak, apa yang Yasin paling suka? Yang awak paling suka pun ada banyak. Antaranya rendang yang awak buat kan. Rendang ni selalu orang buat waktu raya lah. Waktu raya memang banyak lah kebanyakan orang akan buat. Jadi rendang ni memang orang kata makanan tradisional Perak lah. Itu antaranya yang sedap lah. Antaranya lagi apa ke nama? Ikan pindang daun senia. Oh. Yang ada balut tu. Ya? Balut dengan daun senia. Ya, itu memang sedap. Makanan tradisional tu memang sekarang ni jarang nak jumpa dah. Tapi kalau dapat tu memang patut cuba lah orang Kebor. Boleh. Okey. Ni pernah dapat mana yang paling rasa menarik untuk dikunjungi ataupun untuk kita berehat? Okey, pada pandangan awak, tempat yang menarik kat Ipoh antaranya Gunung Lang. Gunung Lang tu paling ramai orang datang lah kan. Gunung Lang ni seronok sebab dia ada, depan tu ada tasik kan. Kita boleh naik boat situ pergi main kat tasik tu lah. Itu memang best juga sebab sana pun sejuk lah kan, dekat dengan gunung kan. Sebab Gunung Lang nama. Yang itu antara tempat yang menarik lah, yang awak boleh sagih kan, nak datang. Lepas tu antaranya yang awak pernah pergi Plan B. Pernah pergi Plan B? Rasanya pernah. Lupa. Plan B tu best juga sebab dalam tu dema hias dalam tu memang nampak mewah sikit lah. Tapi tak ada lah mewah apa KL tu, tak kan. Tapi dalam tu besar, kita boleh jalan dalam tu macam ada taman dalam tu. Tepi-tepi tu ada kedai kopi, ada cendera mata depan tu kan. Kat situ pun best juga kalau korang nak datang. Tapi tempat dia macam hujung sikit lah daripada tengah bandar tu. Tapi nak pergi situ memang best. Itu antara lagi yang awak pergi Pasar Lokeng pagi tu. Kat mana ya? Dekat, awak tak tahu ingat belah mana kan. Tapi belah tengah pekan juga kan tu. Dia selalu buka hari Ahad. Ahad pagi tu memang buka rumun orang situ kan. Kat situ awak suka datang tu sebab kat sana ada jual barang-barang antik. Awak kan suka barang-barang antik kan. Jadi kalau korang nak datang situ kan, memang kebanyakan dia jual barang-barang antik kan. Jam antik, apa lagi, buku-buku lama kan, memang situ ada jual. Itu antara tempat yang menarik lah, awak boleh sagih kan nak datang. Itu sahaja soalan saya untuk saudara Yasin. Terima kasih Yasin untuk tumbal ini. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgah bermalam rumah Pak Udin, masak le nasi sayur keladi. Singgah bermalam rumah Pak